Ada agent insurans jumpa saya. Dia nak jual Keyman Insurance. Bila kita meninggal, orang rumah akan dapat bekalan. Saya cakap, saya meninggal, okey, dia happy lah. Tapi yang nak pakainya saya dalam kubur tu. Ada tak premium? Duit saya ni dibayar pada madrasah, yang mana saya dapat pahala waktu saya dalam kubur. Betul, saya nak. Yang saya yang perlukan saya dalam kubur. Yang hidup ni boleh cari rezeki. Okay, selamat kembali ke segmen ketiga, segmen terakhir kita dalam Buat Saja Podcast bersama saya Syarifudin Zaidan dan saya Fadil Rasul, ditemani oleh guest kita Haji Zul. Kita dah masuk dalam bahagian tema ekonomi sekarang ni. Okey. Dengan keadaan tarif sekarang, ekonomi dengan politik China dengan Amerika. So bagaimana kalau kita go deep terus lah dekat industri kereta lah, Haji punya game. Ya, industri kereta. Apa impact Haji dan keadaan geopolitik sekarang ni? Memang nampak dia punya. Yalah, sebenarnya peperangan yang besar antara US dengan China lah kan. Dan tarif tu kena on both side. Tapi mungkin saya nampak kita akan ada limpahan dari segi bisnes kepada Malaysia, rather than China dah tak boleh jual kat US, dia jual kat kita. Itu satu. Tapi dari segi kalau tanya saya, yang sedikit lah mungkin kita punya bisnes kita dengan US mungkin akan impacted juga sebab elektronik kita kan. Semiconductor. Dan bila harga barang naik, macam Tun mention dalam satu podcast, dia kata bila harga barang naik dekat US, orang US pun akan kurang mampu membeli, volume jadi sikit, kita punya demand pun akan jadi kurang jugalah. Tapi generally kacau bilau dalam market ni, kita jangan pandang dari segi zahir saja. Yang tersirat dan tersurat ni benda yang lain. Dan saya dalam semalam saya was travelling dan saya cakap dengan very senior doctor. Memang saya punya doktor yang selalu berdiskusi lah kalau ada apa-apa isu macam ni. Dia very senior, dia seorang hematologist umur 65 tahun. Dan apa yang Trump buat ni sini bukan sekadar, kalau kita fikir balik, nampak bodoh lah dia buat macam tu kan. Betul, dia naikkan tarif, suka-suka hati naik 3 kali, lepas tu pos 90 hari, lepas tu dia jadi malu, reputation dia jatuh. China tak ada hal, China market dia besar kan. Betul. Dia can afford to be on their own. Betul, kan. Betul. Dia tak ada US pun dia okey. Tapi kalau tanya saya lah, ada sesuatu yang berlaku dalam ekonomi US yang terpaksa dia buat macam tu. Terpaksa. Yang kita tak nampak. Dan true enough, ekonomi dia dah heating up. Kan, dia dah borrow, dia lebih berapa trilion, 50 trilion lebih. Kan, dia perlukan sesuatu untuk buat anjakan yang baru. Supaya dia boleh shift attention daripada masalah tu kepada masalah yang barulah, dan take opportunity out of that. Itu sesuatu yang kalau saya baca kat situ, lebih pada holistic punya view kalau tanya saya lah. Holistic view. Sebab kalau apa kita yang kat depan ni, kita ekonomi kecil, kita tak banyak impact pun sebenarnya. Harga barang mungkin naik sikit, kan, harga parts akan naik sikit. Harga iPhone naik lepas ni kan. Harga iPhone macam itulah. Impact dan semalam saya membeli beberapa unit motosikal dekat US. Harga Goldwing naik semalam. Alamak, terus naik. Saya naik. ada beli 2 biji yang akan fly dalam minggu ni. Dealer yang saya dah deal tu, minggu ni dia tukar harga pula. Sedap lah. Jadi dalam US pun dah naik harga. Walaupun benda tarif tu tak belum dah post 90 hari. Selalunya kan sentimen tu dah ada. Berlaku. Itu yang saya boleh simpulkan for now lah. Kita tak nampak conclusively macam mana. Betul lah. Cuma yang saya risau satu aja. Anda katalah contoh, memang China masuk direct kepada kita lah. Dia dah kurang market dengan US, dia pergi pada kita. Dan keadaan sekarang pun kita kena ingat lah, usahawan kita sekarang sudah tidak bersaing sama sendiri. Usahawan kita sedang bersaing dengan negara besar. Open world lah. Open world. Kalau tengok sekarang ni pun China, dia memang bijak lah. Dia letak warehouse kat sini. Daripada warehouse tu direct kepada ni. So harga jadi lebih rendah. Sekaligus menyebabkan usahawan kita ni kena cepat-cepat adapt lah. Dan keuntungan dia lagi besar. Ya, kena cepat adapt. Kalau tak, memang China makan semua kita punya usahawan juga. Betul. Itu antara risikonya lah. I think lesson learn bila ini berlaku, kita patut buka mindset lebih global. So bila kita tengok market Malaysia sahaja, sebenarnya market luar tu sangat besar. Market kita baru besar tu. Sedangkan market sangat-sangat besar. Betul. Sangat besar. Rekonka baru mengimport sekitar 48,000 unit setahun. Sedangkan Jepun produce 9 juta kenderaan setahun. Wow. Less than 1%. We are so minute.
kenapa nak tengok Malaysia saja? Yes. Kan? Dan banyak opportunity kalau tanya saya lah. Sebab saya ada interest dekat Indonesia juga. Saya dah start Explore Indonesia. Okay. Saya dah hantar kenderaan ke sana. Okay. So kita tengok perang tarif, mungkin direct ataupun indirect dengan perniagaan haji lah. Tapi sebenarnya kalau impact paling direct adalah ICE versus EV sekarang. Okay. Ya, betul je. China banyak gila EV je. Lambat dia punya ni. Betul. Cendawan tak sempat tumbuh. Kalau pepatah kita cendawan lepas hujan tumbuh kan. Ini tak sempat tumbuh ni. Memang menarik. Tapi dalam ICE dengan EV ni memang betul. Dia jadi satu fenomena lah. Dulu orang nak beli Tesla mahal gila kan. Tiba-tiba EV murah. $150,000. $120,000. Alamak. Dan sebenarnya pihak MITI ada dia menetapkan harga supaya EV tidak jual bawah 100. Sebenarnya boleh jual bawah 100. So MITI ya punca ni. MITI sudah. Aku kena kecam. Silap. Silap. Tapi MITI kena buat macam tu juga, nak protect Control ekonomi. Orang tak ada nak beli MyV kan. Yalah, betul. Jadi kita punya market otomotif ni is a control market, kena faham. Okay. It's a control market. Yang mana kalau kita tak buat, memang maaf kata Proton dengan Perodua tak boleh survive lah. Tak boleh survive. Dan memang kalau tengok dari history for the past 20 years, semua makers otomotif yang ada, banyak yang dah bergabung. Dia tak mampu untuk berada stand alone. Macam Video Group. Berapa banyak manufacturer dalam video group? Betul. Dia dah pergi gili dah. Kan dia bergabung, barulah dia boleh survive. Betul. Jadi kalau tanya saya EV atau apa ni, saya sendiri asalnya nak pakai EV juga. Tapi kemudian saya rasa macam tak ada feel lah bawa EV ni kan. Tak ada feel lah. Satu, itu saya personally lah. Yang kedua, dari segi macam mana kita melihat kereta. Kalau dulu kita tengok kereta, kita nak pakai 3 tahun, 4 tahun kita nak jual, tengok second value. Tapi sekarang dengan EV China yang sangat murah, pakai buang dia pakai buang. Pakai buang je. Dan saya tanya kan, kalau mungkin ramai orang perasan, pembeli EV ramai orang Cina yang beli. Betul. Okay? BYD ramai orang Cina yang beli. Betul. Saya tanya, kenapa BYD yang tak ada second value, dia bukan beli? BYD, tapi dia beli? Tahu tak jawapan dia apa? Apa jawapannya? Saya tanya balik Tuan Budin. Agak-agak kenapa? Tak tahu je. Teka-teka. Memang duit dia banyak kan. Kau dia. Saya takut jawapan saya ni terjerumus kepada resis. Tak, nombor 1, EV ni dia tak perlu servis. Betul. Maintenance tak payah fikir lah. So dalam masyarakat orang Cina, 100,000 ke 100,000 is nothing. Dia buat sebab dia orang berniaga. Dia dah fikir dalam mindset dia, aku beli kereta ni, aku bayar tak payah banyak maintain ni, aku pakai buang. So katakan my loan 5 years, 6 years, dia pakai buang. Dia tak fikir pun nak on trade in value. But plus itu sebab warranty kereta EV dipanjangkan 8 tahun. 6 tahun. Jadi maksudnya by then fully warranted. Dia dah tahu, dia dah pack cost dia. Tak adalah EV ni sebenarnya jimat. Dia jimat satu hal lah. Dia jimat ni kalau kau charge kat rumah je dia. Ya, betul. Kalau kau pernah pakai Tesla you kan, macam mana kau charge kat rumah? Saya pernah lah pakai sekejap kan. Ada sahabat punya kan. Pakai. Tapi dia menimbulkan satu lagi apa orang kata? Renyah. Nak kena fikir, aku nak charge mana aku nak kena ni, nak kena susun pula download plan. apps lah tuan. Download app, berlambak dia punya apps nak kena download ni. Renyah aku. Malah melainkan kalau memang ada charger kat rumah, then tak masalah. Dia kena landed lah, high rise macam susah sikit. Kita dalam situasi yang mana kita punya minyak masih murah, petrol masih RM2.20. Okay. Harapnya kekal murah lah. Tapi dengar bulan 7 nanti. Even kalau naik pun, kalau tanya saya lah, kita tak sangat tak kritikal. Berbanding dengan Europe RM7. Betul. Lepas tu dia punya rumah dia heating punya cost mahal. Especially selepas perang Ukraine. Indonesia for that matter, 1 liter RM5. Thailand pun mahal. Kawan saya, sebab saya ada dapat data daripada Jakarta juga. Kereta normal car, mid size car, kata kereta kecil lah, pakai harian, sebulan RM800. Minyak saja. Minyak petrol. Tapi bila EV come into picture, jimat. RM100. Jauh. Sebab elektrik dia murah. Sebab dalam Indonesia dia terpaksa pakai EV untuk jimat. Tapi in our case tak. EV kita bukan untuk practical, tapi lebih pada second car ataupun status symbol. Put it that way. Status symbol. Status symbol. Aku ada Tesla. Kalau Tesla, aku ada Taycan.
Porsche Taycan. EV-nya lah. Itu kalau kalau saya ada BYD. BYD okey lagi kalau brand-brand yang lagi termelik. Saya ada Xpeng. Saya ada Neta. Jadi itu dia bila dia dah start ada momentum dalam market. Jadi dia orang dah boleh start guna pakai lah, especially generasi muda lah. Betul. Nak EV dan sebagainya. Saya Tapi tidak again, menafikan benda tu. bila untuk long distance, kita yang jenis entrepreneur yang teragak nak kena meeting Betul, kat sini, apa semua ni. we have unplanned days every day. Yes. Kan? Then kita tak boleh lah, susah sikit nak pakai EV lah. Betul. Okay. Second car boleh. Haji dah main industri otomotif ni dah berpuluh tahun dah. Senang cerita kalau toreh darah Haji bukan keluar merah, keluar kereta. Keluar petrol. Nak kuning hijau. Okay dia. So prediction Haji lah untuk future. Adakah EV ni hanya hype je ke ataupun akhirnya orang akan kembali kepada ICE? Ke macam mana Haji? Dia tengok situasi lah tanya saya. Kalau dekat Indonesia, yes, they need EV. Jakarta, they need EV. Memang dah sekarang dah start lah Sebab waktu last saya masuk yang tahun lepas tu masih lagi kereta banyak lagi. Ada satu brand ni MPV lah apa semua. Wuling Bingo dengan REV dijual lebih 15,000 unit. Ni statistik last year. Wow. Laju lah. Dan dah ada kilang dah pun dekat sana. Itu memang keluaran Cina ke atau memang China, Indonesia? Wuling. Kilang dia dekat Jakarta. Wuling. Tengok situasi. Jadi memang Singapore? tengok situasi ni lah. Kalau saya Tengok pergi Vietnam pun rasanya memang EV. Vin apa yang dia punya tu? Vin start dari V tu kan. Itu pun macam pun orang perlukan kenderaan untuk bergerak, pergi pasar, entah nak sekolah dan sebagainya kan. That's the cheapest option they have. Betul lah. Cost dia. Kalau anda kata minyak naik, barulah EV akan lebih praktikal. Yes. Ini bukan nak suruh minyak naik. Janganlah nak kena beli kereta dah lah kena lebih 100,000 lah tu. Tak bala juga. Tapi saya bagi strategi baru. Yang kita entrepreneur kena kreatif. Okay. Kan? Ada banyak jalan Ori. So kalau balik pada soalan tadi, UK yes dia perlukan EV. Okay. Negara yang mahal minyak memang perlukan EV. Itu tak boleh lari lah. Tapi once kalau EV dia pergi kan, kita ambil lah case tadi dalam Malaysia ni, tiba-tiba EV makin naik lah kan. Saya tak langsung, tak ke dia akan impact kepada industri otomotif tu sendiri, especially yang bengkel. Betul. Yang buat survey apa semua tu. Already. Sebab bila EV ni dia maintenance free. Betul. Jadi macam saya cakap tadi, dia tak ada engine. Bila tak ada engine, cuma ada 4 motor atau 2 motor. The rest is basically very much less mechanical parts. Kan, suspension, lower ambush, benda-benda gitu je. Jadi keperluan untuk maintenance banyak workshop akan terbabit lah. Tetapi dia akan, bagi kalau tanya saya lah, keperluan untuk EV ni pun ada juga. Contoh macam dari segi software upgrade. Okay. Diperlukan juga orang yang pandai. Yang contoh in sektor bateri, battery replacement, repair bateri. Apa lagi? Upgrade macam akustik, nak kereta tu lebih senyap. Bateri katakan lebih jauh. Durability. Benda-benda gitu. Sebab bateri punya teknologi pun evolve juga. Betul. Itu yang menyebabkan risau nak beli tu je. Kalau beli hari ni untuk 400 km. Jadi beli esok dah 800. Dia saya boleh share sikit. Kita punya ROI sekarang ni, kita bukan cerita ROI 5 tahun dah. Bila kita cerita pasal kereta, kita dah start cerita ROI yang lebih pendek. It has to be 3 years or 2 years. Untuk EV? Untuk EV. Sebab EV, dia allow that to happen. Yelah, betul. 400, 600, lepas tu tiba 800. Contoh, kita nak beli company car katakan. Untuk kita punya, kita punya staff kan. Rather than kita kena fikir, berapa aku nak kena beli? Nak beli satu Camry ke? And then besok nak jual balik berapa? Kita dah, kalau ambil EV, dan kita tahu dia macam Tuan Adil lah. Duk, orang London. Tak perlu jalan jauh kan, balik kampung pun dekat je. Bagi EV settle masalah. Dan dia boleh kira, okay tuan, ini tuan punya kereta, ini dia punya harga, kita dah boleh kira dah for the next 5 years. Tanpa ada extra. Tak payah kira residual value dan sebagainya. Dia dah tahu cost tu dah fix dah. Sebab kita dalam niaga ni, kita nak ketentuan. Uncertainty kita tak suka. Betul. Jadi kalau kita dah certain berapa cost untuk company car, then it's well and good for business. Tentulah. Interesting. Nah, apa lagi soalan tentang EV? Soalannya, sebab sekarang ni hype dekat Malaysia adalah EV lah. Dengan insentif kerajaannya, dengan desainnya. Jadi adakah Das Niaga akan
pivot ke EV ke ataupun maintain? Okay. No, kita stand. Ice punya stand. Ice. Okay. Ice baby. Saya nampak benda tu macam ada shift lah. Macam ada shift. Tapi saya tak nampak traction tu lagi. Dan benda tu tak berlaku dalam komuniti orang Malaysia, orang Melayu lagi. Okay. So kami ahli penggemar. Dan penggemar pun bawa masuk brand sendiri juga. Kita bawa masuk brand EV sendiri. Dongfeng kita bawa masuk. Dongfeng. Okay. Dongfeng pun dah ada offer banyak dealership. Tapi take up rate tu belum tinggi lagi. Okay. Tapi soon saya akan nampak you can be an option juga. Dia akan lebih meriah lah. Kalau ada EV yang katakan range yang bagus, yang katakan boleh offer say 500-600 km ke atas dan harga tak mahal. Dan harga katakan 300,000 ke bawah. Then it's interesting. Then kalau katakan Tuan Udin, jom kita meeting kat JB. Zoom saya boleh pergi kat JB. Tak masalah. Single charge Single charge. Macam itulah. Orang Pantai Timur contohnya. Nak balik Kelantan, nak balik dengan kan. Dia perlukan kereta yang 600 km range. Nak berhenti kat Gua Musang nak cakap mana? Betul. Kan kat Kuantan full. Jadi ujung-ujung dia memang itu masalah yang besar lah. It has to be a planned journey rather than uncertain journey per day tak boleh. Apatah lagi entrepreneur. Betul. Entrepreneur tak boleh buat EV. Ya, tapi kalau sekarang ni dia lebih steam. Sekarang ni bila dah keluar hybrid PHEV, plug-in hybrid kan. Sekali cas, sekali minyak penuh 1,300 km. Oh, itu apa nama brand tu? Jeko tu kan. Jeko. So pendapat Haji pula tentang yang brand-brand Cina yang terlampau lambakan produk-produk Cina ni. Saya tak langsung sebab dia impact juga kepada, sebab Haji bawa kereta Conti kan. Kereta Cina ni pula Haji. Lampau banyak di pasaran dengan jenama yang macam-macam lah. Tapi features dia macam Conti juga. Okay, bear in mind in order untuk satu maker mature dalam market supaya orang boleh terima sebagai, sebab kita ingat kereta ni bukan sekadar kenderaan. Okay. Dia it represent you. Okay, kalau kita orang bisnes, kita nak kereta yang represent kita as a businessman. Walaupun don't judge book is by its cover, but people judge by your car lah. Mesti. Judge by your car. Saya pun tadi balik sebelum datang kat sini tadi, seorang customer yang baru ambil SVR tahun lepas. SVR. Abang dia kontraktor, adik dia pun kontraktor juga. Betul lah Ji, dia kata, saya bawa SVR ni, saya dapat deal besar-besar. Orang deal dengan saya lain macam. SVR walaupun kita masuk so-called recon, harga dalam 500,000, kereta tu about 1.5 million brand new lah. Tapi dia represent something else kepada dia, value yang berlainan. Padahal SVR tak reliable. Betul, tak reliable. Betul. Very sensitive, selalu rosak. Tapi untuk business, yes, kan, dia bagi value yang betul untuk business dia. Jadi orang macam ni, tu sebab saya cakap kereta ni, apa value yang dia akan bawa over the years. So tak kira Jeko ke Oral Cat ke Bingo ke whatever lah kan. So apa branding yang nak di-associated dengan brand tu. Bagi saya, maaf kata lah, in China dia tak design apa persona yang dia nak associate dengan brand dia. Sebab tadi Haji ada kongsi kalau BMW ada konsep. Correct. Mercedes-Benz dia bukan menjual kereta, dia menjual luxury. Okay. Comfort. Kereta orang berniaga. BMW ultimate performance car, sporty, sports car yang affordable. Kan. Volvo jual safety. Bukan Mercedes tak safety. Dia dah ada dia punya persona dia. Dah ada konsep dia. Dan tak berlaku dalam EV car from China. Saya tak nampak. So waktu launching teknologi kenderaan yang penggemar bawa masuk ni, saya tanya salah seorang kita punya member Tok, apa USP kereta kita Tok? Tak boleh jawab dia. I'm sure principal dia tak bagi information tu. Betul. Sebab kalau tengok bezanya semua dekat bahagian design. Correct. Dengan teknologi. Dia punya teknologi. Skrin besar dia macam ni. Itu je. Correct, itu je. Tak ada pun dia macam nak push sebab ni apa. Human macam kita perlukan more than that to buy something. The emotional attached with the value. What it represent. Kita beli jam, kita beli baju, branding, itulah branding. Value yang associated dengan barang tu. Itu yang kalau Haji Pasal baru-baru ni kan, saya rasa dalam seminggu 2 ni lah kot, banyak gila Cina jual direct kat FYP. You don't have to go to US to get this brand we can do better. Handbag jam kan, this quality, this apa semua kan. Bulan lepas dia launch satu brand nak menggantikan Harley. So kita punya geng-geng rider pun pergi ke China untuk test ride. Saya tengok apa nama brand tu, sangat murah.
Okay. Sangat murah. Harley contoh Road Glide jual harga 200,000. Dia boleh jual I would say 1/3 of the price. Oh yo. Tapi saya cakap dengan my friend, Harley bukan jual motor. Dia jual lifestyle, dia jual status, dia ada lifestyle dia, betul. dan sebagainya. In order, because of that, yang dia dah develop over 130 tahun, jadi dia punya valuation dia tinggi. Berapa kali ganda. So that mean it gives some indication sebenarnya kos nak buat murah je. Yalah, betul. Mungkin daripada 200,000 kosnya mungkin dalam say maybe 50,000, 40,000 dia boleh jual 4 kali ganda. Because of that value they are selling. Yeah, the brand. Yes. Dari ekosistem dia pula. Yes. Jadi sangat interesting nak tengok macam mana China develop new own branding. Tapi itu dah jadi darah daging dalam kejayaan satu-satu brand atau services untuk berjaya. Dia apa value yang dia bawa. Okay. Betul. Itu juga yang saya sokong je. Kadang memang China akan tap lah orang-orang yang suka membeli tanpa brand, dia nak quality. Tapi most of the people yang beli ni sebab the value of the brand tu yang menyebabkan dia willing untuk bayar. Betul. Kan. Tapi China ni malah dia nak cepat kan. Always cepat. Ada satu brand tu dekat China. Dia ambil orang daripada Bentley. Dia import terus. Okay. Dia beli orang tu. He is the designer of that Bentley. Buat this brand in China. Memang cantik gila. Macam Bentley lah kot. Sebiji. Sebiji. Dan lagi cantik. Tapi saya ingat saya Kia pun buat macam tu Haji. Dia beli siapa Audi. Audi. Bawa masuk. Key ni adalah Who lah. Bawa masuk orang Who tu kan. Dan again the concept lah apa yang dia nak capai sebenarnya kan. Tadi Haji ada beritahu as a entrepreneur ada jalan macam nak selesaikan masalah kalau minyak mahal semua tu kan. Tadi Haji ada beritahu. Nanti saya beritahu. Saya nak tahu jawapan tu je. Okay, ni jawapan agak kontroversi sikit lah. Tu yang kita, apa kontroversi dia je? Senang je. Kalau kita tak nak beli mahal yang baru, beli iPhone second hand. Half the price. Sama juga dengan kita kan. Tapi condition dia nanti je, battery lifespan semua. Carilah janda anak seorang. Janda anak seorang. Tak berani lah nak sebut nama artis tu. Nanti aku kena. Tak apa, rumah saya dah tahu hashtag tu, dia tahu. Tak apa. Senang faham. So lagi jimat. Yes, of course. Okay. Let the first owner apa nama suffer the depreciation, you enjoy the car. Tu cara bijak lah. Cara bijak. Pay half the price. Ya, saya agree on that. Okay, saya rasa kita nak masuk terus cepu cemas kau ada soalan lagi? Satu je lagi. Okay, silakan. Kalau Haji, yalah, Haji memang dah biasa dengan ICE. Tapi kalau EV, brand mana Haji nak beli? Dan model apa Haji nak beli? EV Bukan US saya nak spesifik untuk China. Untuk China banyak brand sebenarnya. Haji nak try lah. Ini aku rasa boleh ke beli brand ni sebenarnya. Try. Yang berani Haji untuk try. My problem is that saya bukan beli kereta tau. Saya jual kereta. Bukan jual kereta. Maksudnya sebab it will represent me. Okay, faham. Pakaian saya kan. Yang susah nak sama cari ada kalau I'm kereta ready Cina. to be in that car or not. Ibarat tukar fashion lah ni. Kan macam hari ni macam Tuan Fadil kata Tuan Fadil kata saya suruh pakai Cheongsam. Pelik lah. Tapi saya nak ke pakai Cheongsam walaupun dia selesa. Faham. So because that represent me. Okay. Kan. Tapi kalau dia beli untuk kita untuk anak pergi college boleh lah. Tapi for me I have that problem. Okay, faham. I have that problem. So susah nak jawab tentu. Susah nak jawab. Sebab satu benda yang dalam design kan, masuk architecture sikit. Dalam architecture, in order for one building untuk jadi, dia ada design process, design thinking behind it. Okay. Yang mana activity dan culture sesuatu rumah atau bangunan tu sebenarnya dia akan terserlah di bahagian luar. Okay. Jadi design proses tu yang menentukan dia punya end result dia. Jadi sama juga macam tu. Apa yang berlaku dengan EV from China ni, maaf kata, dia terus jadi result. End proses tak ada. Design proses tak ada. Okay, dia skip banyak benda. Yes. Dia reverse engineering. Dia boleh ambil satu Range Rover yang siap, dia buka pump Jeko. Yes. Okay. Jadi saya to be honest agak kurang selesa macam tu sebab I tak tahu head and tail. Dia datang where is it coming from? Okay. Kan. Out of nowhere terus. Kan. So kalau kata saya nak suka sebab
macam kita nak suka seseorang, kita akan study semua. Kita family dia check macam-macam, kita check kan. Jadi macam tu juga dengan kereta. Sebab kita nak associate dengan kita. Sebab kita barang mahal, kita bukan barang murah. Alamak. Kan. Betul. Ada satu lah soalan kita tak tanya dia. Apa dia? Travel. Lah, ya Allah, travel lupa. Okay. Kan sepanjang Haji berapa tahun niaga ni, Haji memang Haji bukan sekadar menjual kereta ataupun motor. Haji memang membawa nilai tambah dari sudut trip sekali. Okay. Travel sekali. Cuba cerita sikit Ji. Okay, ini sini pun ada cerita dia juga. Kenapa jadi program Buy and Ride lah yang kami buat daripada 2015 ni. Okay, Buy and Ride ni sebenarnya apa yang saya buat. Saya jual motor secara online, sama ada daripada Germany, daripada Spain, UK dan sebagainya. Dan sebelum saya ship motor yang customer saya order tu, saya allow customer saya untuk fly ke UK ke Jerman ke, ride dulu motor tu dekat negara asal. Feel terus. Feel dulu. Bezanya Haji tengok lain. Selama 2 minggu atau seminggu, bergantung tengok masa dia. Dan barulah kita ship balik. Jadi itu pengalaman yang mahal lah. Dan benda ni berlaku sebenarnya pada 2015. Waktu tu kami start meniaga motosikal besar pada 2014. Dapat EP 2013. Dan honest kata, saya bukan orang motor. Saya orang kereta. Jadi bila nak masuk dalam komuniti motor ni memang I'm not the guy lah. Jadi saya banyak buat pre-order, senang cerita. Dan Alhamdulillah dengan pengalaman berjalan banyak tempat ni, saya banyak kawan. Dan saya boleh beli secara online kepada customer-customer yang sedia ada, guna database lah. Macam tu boleh ajar tu. Dan 2015 waktu tu September 15 arwah mak saya meninggal. Dan saya dah close beberapa jual GS waktu tu. Dan kita memang galau lah. Mak dah tak ada, ayah memang tak ada lama kan. Dan saya cakap dia, saya cakap dengan rumah, saya nak pergi Jerman lah. Healing. Dan saya cakap dengan seorang kawan ni, satu tahun Haji ni, Haji Khairul nama dia, cakap, Ji, nak ikut aku tak? Aku nak pergi nak pergi Munich, nak pergi ride motor lah. Yang ni, saya call saya punya kawan kat Munich, bro, can I ride my bike? Saya dah beli 2 biji, saya parking dekat BMW Motorrad. Why not? It's your bike. Kata, come, I get your documents ready, you go and ride. Dia orang memang best lah. So pendek cerita, Haji Khairul datang sebab saya dah 2 biji motor. Dia bawa lagi malam tu lagi 4 orang pun nak ikut. Dia kata, nak ikut, kau tak ada motor. Macam mana? Kalau nak motor, kau boleh beli lah. Last motor yang dia orang bawa sekarang semua trade in, beli motor lain. Demi hanya nak ride. Dengan waktu tu saya tak reti nak guide, nak tour, nak pergi route mana-mana, hotel booking, semua tak reti. Saya fly, saya cakap dengan grup tu, kami tak ramai, dalam 5 orang je, 6 orang. Okay, saya jaga bab motor, saya siapkan motor je. Akak jaga bab makan, Haji jaga ni, pakat-pakat lah. Masa-masa ada PIC. Jadi kita buat macam tu. Jadi pendek cerita, kami ride lebih kurang dalam 5 hari, cover lebih kurang dalam 4 negara waktu. Langgar je. Itulah starting Buy and Ride sebenarnya. Sebab mak meninggal, nak healing. Pergi UK, pergi Munich, ride motor, kita balik. Terus jadi dalam one of your business model. Saya tengok, rupanya ramai orang nak pergi ride sebenarnya. Saya offer the next year. Saya bawa lagi 8 orang tahun yang kedua. Sekarang dah berapa orang satu sekarang batch? Dah batch yang ke-8 lah. Untuk pengetahuan semua, dalam 28 bulan ni, lagi 12 hari, saya dan 13 orang akan ride dari Johannesburg ke Cape Town. Afrika. Samina. InsyaAllah. Dan kita akan test mesin GS yang terbaru. GS 1300 yang terbaru. Yang tak launch kat Malaysia lagi. Malaysia tak launch lagi. 1.3 je. Kita akan travel sekitar dalam 4,000 km. Dan kita ada 30% off-road. Ni satu nak share sikit. Saya suka buat program yang ada pengisian sikit. Kita dijemput oleh Datuk Ishak, owner KFC Malaysia. Dia ada hotel dekat Cape Town rupanya. Untuk stay kat hotel dia selama 2 hari. Dan ada satu orang Melayu Cape Town nak host kita untuk kenduri kat rumah dia. Pada hari ke-15. Jadi itu pengalaman yang mahal lah. Saya sewa dulu tuan. Ada konsep sewa. Aku bonceng kau. Itulah dia.
Saya rasa ni segmen yang best juga ni. Kita tambah segmen je. Sambut orang kata jauh berjalan luas pandangan. Haji dah pergi banyak negara dah. Banyak benua pun Haji dah pergi. Dan kita tahu media pun ada main peranan. Ada cerita negara tu macam ni, ada cerita negara itu begini. Tapi melalui pengalaman Haji sendiri, adakah sync dengan apa yang media cerita? Oh, jauh. Okey, mungkin saya share dengan Tuan Fadil. Dalam media dunia ni banyak benda yang kita dengar tapi sebenarnya sebaliknya. Tipu lah semua tu. Dunia tipu-tipu. Contohlah orang kata Pakistan ni negara teroris, Bangladesh ni negara miskin, Taliban. Sebenarnya bila saya pergi ke sana, dialah negara yang paling happy, yang orangnya sangat happy walaupun dia kurang duit. Walaupun orang Bangla Orang pun orang Bangla. tu tengok tu ada orang Bangla jalan pegang tangan. Kita lah apa hal tangan. Padahal dia tengah happy. RM1 kita bersama dengan RM55 Pakistan. Okey. Dengan RM55 tu saya boleh makan capati, Okey. saya boleh breakfast, saya boleh minta tarik. RM1. Dan dia hidup dengan aman, damai, dengan happy. Tenang. Dengan tenang. Macam mana Del? Boleh pindah. Rupa mungkin ada lah. Dan ni satu yang menarik tau. Sebab kita kat Malaysia ni, kita boleh kata dididik dengan British, ada exposure Europe, dan kita ada link dengan negara-negara Islam ni kan. Banyak peluang sebenarnya dekat negara Islam. Bila dunia mengenepikan negara Islam ni, dan orang tak nampak, dan banyak produk kat sini yang kita boleh pasarkan. Bukan saja kita beli barang dia, kita pasar kat dia pun boleh, ambil barang dia untuk pasar kat sini pun boleh, pasar satu dunia pun boleh. Apabila ada embargo kat mana-mana, itulah peluang. Embargo. Okey, ni saya share. Ni lah, saya ingat tahun 1999. Saya lupa, saya ada try satu bisnes jual urea di Myanmar. Jual apa je? Urea, baju urea. Okey, baju. Saya fly dengan satu otai ni lah, tahun 1994 before saya buat kereta balik lah. Waktu tu Myanmar ada embargo lagi. Tak boleh masuk. Percaya tak? Siapa businessman yang paling banyak masuk Myanmar waktu tu untuk berniaga? Tak tahu kan? Tak. Singaporean yang paling banyak ambil opportunity di Myanmar at that time, tahun 99-98. Myanmar Dia masuk. Sebab dunia tak masuk, embargo, kita lah masuk. lagi banyak peluang. Tak ada bersaing. Tak ada bersaing. Macam tadi saya bagi contoh, Thailand contoh. 3 wilayah yang orang Melayu. Yala, Naratiwat, Petani, 3. Boleh kata ini banyak bom, tak aman. Cuba pergi sana, pergi Yala, barang murah, makan sedap dan tak banyak competition. Kenapa berlaku macam tu tuan? Ini sebab geopolitik lah. Geopolitik. Now bila Taksin dah come back, bukan Taksin saja, dalam sebelum ni pun memang dia diprogramkan 3 wilayah ni dia tak nak majukan sebab negara wilayah orang Islam, dan dia kata tak bagus dan sebagainya, dan less development, internet dia pun slow, tapi peluang sangat banyak. Dan orang Cina pandai, dia akan masuk wilayah ni. Saya ingat dekat Myanmar tu, memang investor Cina memang masuk at that time. So tempat yang dah open dan peak, sebenarnya dah banyak competition. Betul. Tempat yang kata tak bagus, yang itu kita bagus, kita masuk. Peluang lebih besar. Dan of all we know, benda tu diprogramkan sebenarnya. Sebenarnya kita tak nampak. Sebab dia nak sahut dulu lah. Nak sahut dulu. Yelah betul. Sebab tu dia cakap tak bagus. Of course. Sepanjang Haji mengembara ni kan, negara yang Haji rasa dekat media barat dia underdog. Tapi sebenarnya itu yang sebaliknya. Negara apa je? Kalau tanya saya, easy cakap Pakistan dengan Bangladesh. Dua tu Pakistan dan Bangladesh Yes. Population dia ramai, banyak peluang, sangat banyak peluang. Saya boleh buat satu baju kurta di Bangladesh. Okay, ni saya buka kan, mungkin orang yang menjaga baju akan marah. Fashion lah. Kos RM15, upah RM20, RM35. Kos. Baju mewah saya rasa itu bukan kilang Itu upah beli kain sendiri, upah orang jahit. Baju apa tu Ji? Baju kurta ataupun jubah RM35. Kosnya boleh buat. Bayangkan berapa sebenarnya kalau kita masuk kilang, mula pakai mesin, lagi lah bawah lagi. No wonder kadang-kadang saya tengok dekat Made in Bangladesh. Betul. Betul. Saya silap rasanya Adidas pun ada yang made Adidas in Bangladesh. Levi's Bangladesh. Tapi kita baru tahu sekarang kan. Kita tak dimomokkan, tak elok, tak bagus. Sebenarnya somebody is taking opportunity tanpa kita sedar.
Program So bila orang kata tak bagus, then kita kena get ready. Kena baca apa yang tersirat. Somebody is making money. So Haji selaku orang yang dah banyak apa orang kata travel sebagainya, apa nasihat Haji kepada anak-anak muda sekarang yang memang macam di Malaysia dah malah overseas ni apa semua kan, umur dah 30 masih lagi duduk bawah ketiak mak. Kan tak keluar pada rumah. Ini memang manja mak bapak masih support. Kerja pun tak suka, esok berhenti. Apa nasihat Haji kepada orang yang tak nak keluar ni, tak nak hijrah. Betul lah, macam luahan tu kan. Tak orang tak bukan. Orang tu kita cakap apa, jauh berjalan luar pemenang tu memang tepat. Memang tepat. Tapi bukan sekadar itu. Kalau boleh jangan fikir nak pergi Europe saja, tak. Okey. Pergi negara-negara eksotik sikit. Contoh Central Asia boleh pergi. Central Asia tu negara contoh macam negara Tantan tu, Uzbekistan. Kazakhstan. Sebab saya ada satu rider saya, dia bagi idea, Haji buatlah ride Uzbekistan, negara ada 4 negara Tan tu, turun ke Almaty. Betul-betul go ahead Bustan. Betul. Dan dia tak ada laut tau. So kalau saya nak ship motor, saya kena ship ke Iran by land dalam 4,000 km lah. Kena hantar pakai lori. So mungkin tu plan masih lagi macam saya nak buat. Okay, Haji punya sembang ni naik motor 4,000 km. Macam mana Haji jaga fitness dengan keadaan usia Haji? Saya taklah fit sangat sebenarnya. Saya taklah exercise sangat. Makan, tapi satulah mungkin saya boleh share lah kot. Kita doa sihat. Doa minta. Doa minta Allah Ta'ala bagi kita sihat, tubuh badan, rezeki yang halal. Setiap kali solat minta. Kadang ramai juga orang yang buat fitness tapi heart attack juga. Kan? Betul? So maut tidak mencari yang muda, maut tidak mencari yang tua, tak mencari yang sihat, tak mencari yang sakit. Tapi yang nak tarik, nak bagi Allah Ta'ala. Doa dengan Allah Ta'ala. So yang satu. Yang kedua, set our minda ni biar campak kita punya cita-cita ni jauh-jauh. Jangan dekat-dekat. Bagi dia besar. Okey, besar kecil. Supaya lagi jauh kita campak, lagi kuat energi kita. Macam saya cakap dengan saya punya team lah. Saya cakap, seorang yang nak ride pergi Mekah, naik Kapcai. Macam ramai rider kita buat kan. Selepas 1,000 km. Apa dia buat? Dia akan siapkan motor. Pastikan ada tangki ekstra. Ada beg kat belakang. Nak siapkan motor mungkin sebulan 2 bulan. Preparation. Okay. Berbanding dengan seorang yang nak keluar ride, nak pergi breakfast dekat Lomang Tok Ki. Lomang Tok Ki. Dekat je. Dua orang ni keluar yang sama. Dia nak pergi ke Mekah, dia nak pergi Lomang Tok Ki. Pagi tu pula hari Ahad hujan. Alamak. Agak-agak yang nak pergi Lomang Tok Ki ni nak pergi ride tak? Mantap. Patah balik tidur lah. Tapi orang yang dah set nak pergi ke Mekah ni jalan confirm dia jalan terus. Dia langgar apa saja sebab destinasi dia 11,000 km. Tanam cita-cita besar. Biar besar. Dan Allah yang bagi, insya-Allah. Tapi soalan akhir kot dari saya kot. Panjang soalan akhir saya. Tapi Ji, sekarang ni sepatutnya kalau sekarang ni kalau saya jumpa geng-geng usahawan ni macam aku nak bersara. Betul. Dah cukup kan dapat duit apa semua ni, malahan nak buat benda-benda bergeras ni, nak exit. Kan bersara dia macam tak nak buat apa-apa. Tak fikir dah. So apa nasihat Haji pula? Sebab Haji pun dah usia bersara je. K2SP dah boleh keluar je. Boleh. Betul. Okey. Saya rasa usahawan susah nak bersara. Kenapa je? Kenapa? Sebab bergantung dia punya cita-cita dekat mana. Okey. Kalau katakan di cita-cita aku nak ada 10 juta aku nak rehat lah. Ada orang kata aku nak ada 50 juta aku nak rehat lah. Tapi sebenarnya kalau tanya saya, itu cita-cita tu tak besar ataupun kecil. Sebab kita punya hidup 50-60 tahun ni sebenarnya ini bukan pengakhiran. Hidup kita yang sebenar bila kita mati, itulah hidup yang sebenar. Dan contoh macam saya cakap tadi lah, kalau kita nak berlari 100 meter kan, meter yang pertama, kedua, ketiga sampai ke 90 dan sebagainya, kita nak sampai ke garisan akhir, kita bukan slow down. Kita lagi habis kan segala apa yang ada kan. Sebab kita tahu kita nak ke garisan penamat. Macam itulah dalam hidup kita. Kalau kita tahu hidup kita bukan sekadar ini, kita ada hidup yang lebih panjang lagi, yang memerlukan persiapan yang sangat besar. Infinity yang takkan cukup. Masya-Allah. Kan? Kita kena buat bekalan yang sangat-sangat besar. Sampai the last second kita akan kira untuk kita gunakan untuk maksud hidup yang betul. Sebab hidup yang kita ada ni bukan hidup yang betul.
Ini hidup untuk persiapan supaya hidup tu yang betul. Ke dunia supaya hidup tu sempurna. Masya-Allah. Macam mana kita nak sempurnakan hidup kita yang tu? Kita akan berhabis-habisan hidup ini untuk sempurnakan hidup yang itu. So there's no such thing as comfort zone. No such thing as nak rehat. No Rehat such dalam pension. kubur sebenarnya. Rehat dalam kubur. Nak rehat dalam kubur. Nak tidur dalam kubur. Jadi soalan dia berapa banyak bekalan kita nak bawa. So walaupun sekaya mana kita, ada benda yang boleh lagi kita sumbang kepada masyarakat. Ada benda lagi kita boleh bagi manfaat. Macam ni satu saya share. Ada agent insurans jumpa saya. Kata, Ji, Okay. dia nak jual Keyman Insurance. Keyman policy. Keyman Insurance ni apa? Kita ambil Keyman Insurance supaya kita bila kita meninggal, orang rumah akan dapat bekalan, lepas tu company akan dapat ganti whatever lah, bayar equity kita dan sebagainya. Saya cakap, kalau saya nak beli Keyman Insurance katakan 5 juta ke 10 juta, yes, saya boleh bayar 100 tahun premium 200,000 and so on. Saya meninggal, okay, dia happy lah. Tapi yang nak pakainya saya dalam kubur tu. Ada tak premium key insurance yang mana kalau saya meninggal, duit saya ni dibayar pada madrasah, yang mana daripada madrasah tu saya dapat pahala waktu saya dalam kubur. Betul, saya nak. Yang saya yang perlukan saya dalam kubur. Yang hidup ni boleh cari rezeki. Dia boleh usaha dia. Yes. Betul lah, Ji. Yang nak pakainya saya dalam kubur tu. Betul. Kita terlampau risau dengan siapa yang masih hidup, sedangkan kita tak tahu apa jadi nak risau kita kat dalam tu. Yes. Diri kita kat bawah. Yes, kat bawah tu. Betul. Siapa nak jaga kita? Bini kita tinggal dah. Anak kita mungkin setahun sekali baca doa, waktu raya that's it. Kan? Kawan kita tak tahulah, saya rapat datanglah kan. Tapi kita keseorangan, apa bekal kita dalam tu? Betul lah. Biasa orang jual hibah kan, hibah untuk dunia. Ni apa? Hibah yang tinggal buat apa? Hibah untuk kita lah. Ada tak satu program yang mana kita boleh hibahkan apa bila kita meninggal, dapat katakan 50 juta. 50 juta ni masuk dekat trust, ini masuk dekat madrasah ni, ini masuk ni. Ya, betul. Setiap hari kau wajib baca Yasin untuk arwah ni. Cahaya. Beli satu ladang katakan kelapa sawit 100 hektar. Income sebulan 100,000. 100,000 ni dipecah lagi, buat satu trust, manage fund ni untuk semati. Niat kita itu. Itu yang saya tengok Abdul Rahman Ar-Rajihi, kan, seorang businessman yang sangat ternama. Okay. Dia buat empire business bank dia dekat Saudi. Okay. Dia sedekahkan equity dia kepada umum. Dia bagi sikit untuk family dia, untuk anak-anak dia semua dah ada cukup, dia sedekahkan semua. Untuk dia mati. Untuk dia. Sedekahkan semua Untuk dia Kalau tanya saya, itulah ultimate yang betul. Sebab kita dibombokkan orang, apa kau tinggal untuk family kau? Yang nak pakai kita. Betul juga. Bukan bini kita, insyaAllah bagi 1 juta okey lah. Video kan, tak ada hal kan. Dia nak pakai kita yang usaha penat-penat. Dan kehidupan akhirat ni endless, dan kita tak tahu amal kita mana yang Allah terima. Betul kan? Tak tahu. Contoh kalau kita boleh sponsor 10 orang jadi anak tahfiz, contoh, tak tahu mungkin Allah terima kita tak, kita tak tahu. Kita buat je. Harap-harap dalam 1,000 orang ada seorang yang Allah terima, boleh bagi syafaat bagi kita besok ke akhirat. Cukuplah. Kan? Sebenarnya vision orang Islam, vision yang sangat besar, bukan kecil. Bila vision dia sangat besar, pasti energi dalam diri pun sangat tinggi dan besar. Ke dunia abadi tu sebenarnya. Betul, kalau kita pergi ke Mekah pun ada je yang hotel yang diwakafkan pada nama sahabat Nabi. Itu infak lah kan. Sampai hari ni kan. Sampai hari ni. Bukan Abdul Rahman bin Auf, siapa nama? Sayyidina Osman. Sayyidina Osman. Sampai hari ni akaun tak tutup. Just imagine. Shut. Kita nak jadi macam tu. Allah. Jadi maksudnya, kalau saya ada, saya akan buat satu trust yang mana, okay, trust ni, ni syarat ni gini kau kena ikut aku punya SOP ni. Pahala tu aku nak. Tapi itulah benda yang kita kena educate jugalah usahawan kita. Jadi bila bagi saya, membesarkan vision ni bukan sekadar sampai kita mati, nak bangunan tinggi melangit, tapi vision kita sampai kita hidup, kita berjaya dunia akhirat. Itu yang betul. Itu yang betul. Bila tu besar, sebab akhirat is endless. It's endless. Kan? Macam Ustaz Pak Dery Sulaiman bagi tahu, satu titik air yang kita celup dalam lautan, air yang ada kat jari kita itulah dunia. Sikit je lah. Dan lautan itulah akhirat. Masya Allah. So apa lagi motivation yang kita nak, yang kita boleh berehat-rehat ni? Apa nak pencennya? Apa nak pencennya? Cukup ke dengan satu titik air yang kita nak kejar gila-gila ni? Kita nak prepare lautan yang besar ni.
Dan kita tak tahu Allah terima kita ke tidak. Betul. Banyak Kita benda. kena bermati-matian dan make sure kita survive besok kat akhirat. Yeah. Tak ada orang kawan kita, oi sebab kau tak ajak aku sembahyang, besok aku nyamalah aku kena bagi dia. Alamak. Masak. Kena tarik lah. Kena tarik. Tu belum masuk lagi kalau hutang Yes. peti-peti yang tak bayar. Ustaz. Betul. Dosa dengan orang. Kan? Orang banyak benda dan kita kena jadikan bisnes kita sebagai satu ibadah lah. Yeah. Dan saya rasa itu motivation. Tengok para sahabat yang dulu kan. Kenapa jadi satu orang yang sangat hebat? Dia boleh sedekah gila-gila dan Allah ganti gila-gila. Contoh, dia punya harta dia. Abdul Rahman bin Auf. Satu kisah ni. Okay. Dia balik daripada satu safar yang jauh dengan dia punya semua harta-harta, dia punya barang dagangan. Okay. Dan dia sampai dekat Madinah waktu tu waktu Zuhur. Dan waktu Zuhur dia lambat sampai, dia tak dapat terlepas takbiratul ula dengan Rasulullah SAW. Masbuk lah. Dia masbuk. Dan lepas semayang, dia jumpa dengan Nabi, dia menyesal sangat-sangat. Dia kata, ya Rasulullah, aku terlambat semayang, aku terlepas takbiratul ula, aku sedekahkan semua barang dagangan aku aku sedekahkan semua. Masya Allah. Dan Nabi jawab apa? Apa yang kau bagi ni tidak menyamai dengan satu takbiratul ula yang kau dah tinggal. Allahu akbar. Dan sahabat yang businessman boleh buat macam tu. Betul. Dia businessman. Saya tak mampu. Aku tinggal solat subuh, nak bagi share aku. Fikir balik. Tapi atas asbab itulah Allah bagi rezeki yang melimpah ruah kat dia. Masya Allah. Tak henti-henti. Tak henti-henti. Dan dia punya kekuatan sahabat ni boleh sampai ke China. Ya, betul. Satu dunia dia pergi. Kita orang yang hebat. Orang Islam ni orang yang hebat. Sebab kita ada iman yang hebat. Saya rasa itulah. Dan saya selalu ingatkan diri saya. Saya pun sebenarnya tak pakai kopiah dulu kan. Tapi sejak saya fikir, sebab daripada kecil cukup macam mana aku nak pakai ni. Tapi aku fikir balik, everything kalau aku pakai, aku nak keluar pada rumah, office, aku nak mati ni. Kau nak hidup berapa lama lagi kan? Aku nak mati. Bila ada perasaan tu, InsyaAllah kita tak main-main dengan masa kita. Okay. Kopiah Haji pakai ni untuk mengingatkan Haji. Ingatkan aku lah. Inilah hijab untuk orang lelaki. Hijab untuk orang lelaki. Hijab untuk orang lelaki. So, Warna apa tak? Saya ikan hitam dulu tak kan. apa. Ikut kemampuan masing-masing lah kan. Tapi itu pengalaman saya lah. Sebab saya perjalanan saya macam tu. Dan taklah baik. Tapi saya minta doa. Ya Allah Tuhanku, bagi aku betulkan diri aku. Jangan jadi aku yang rugi dalam dunia ni. Masya Allah. Kan. Berapa banyak lagi orang yang aku nak share, yang kawan-kawan yang sama-sama belajar kat UK. Tapi bukan kata tak bagus, bagus. Tapi alangkah ruginya masa tak digunakan yang sebaik mungkin dalam dunia ni. Dan they have the expertise. They have the expertise. They can do a lot of things. They can build ships. They can build big building. They can bagi manfaat kat dunia. Tapi sayang, dia berhenti sekadar K2SP. Sekadar K2SP. Tentulah. Dan vision kita kena dibesarkan lah. Vision besar. Saya sukalah dengan vision besar. Vision, besarkan vision. Itu je. Ya, trusty. Betul, duit tu bukan untuk orang hidup, tapi untuk kita yang kita ada kat bawah dalam nanti. tu kan. InsyaAllah. Kita nak pakai kat bawah tu. Betul lah. Betul. Kan. Antara benda baru. Kita yang mencarut tiap bulan. Ya. Kita meninggal dia dapat. Kan? Kita nak bawah tu. Betul. Okay, baik. Alhamdulillah. Daripada saya dah settle lah. Saya pun saya rasa dah habis lah. Ya, banyak lah. Ini saya rasa segmen ketiga ni dah hampir 50 minit juga ni kita bersiaran. Saya rasa untuk episod kali ni insyaAllah. Ini ada last word Haji pada pendengar kita, saranan. So, saya semua. Memang sarankan ramai entrepreneur dekat luar sana kan. Saya menyertai Funny Evo tahun yang kedua. InsyaAllah. Dan bukan apa, walaupun saya rasa murid tertua lah kot rasanya. Senior. Senior ada. Ya. Tapi bagusnya walaupun yang saya belajar semua junior saya, tapi yang penting itu ilmu yang penting. Siapa pun yang boleh bagi ilmu tu saya bagi. Tak ada masalah. Dan memang saya tak cukup. Dan insyaAllah atas wadah perniagaan ni Allah jadikan dua-dua, dunia dapat, akhirat dapat. InsyaAllah. Dua-dua. Dan dia satu perjuangan yang kata orang full of energy. Sebab kita nak siapkan diri kita. Bukan kita saja, staff kita, anak-anak kita, semua nak masuk syurga Allah Ta'ala. Betul. Dan benda ni benda real. Dunia sementara, akhirat selamanya. 60 tahun kita untuk persediaan yang uncertain. Bukan certificate. Infinity. Sebanyak air di lautan.
Ji, kalau nak dapatkan kereta Ji, macam mana? Nak cerita. Promote sikit. Nak dapat kan? Nak beli kereta. Macam mana nak beli kereta dengan Haji? Beli kereta dengan boleh, motor Goldwing ke GS ke? Tak apa, boleh follow je Rasniaga Motorsport atau Rasniaga Auto. Kita hari-hari ada buat live kat TikTok. Kita share. Sebenarnya bukan saya nak untuk orang-orang kita nak beli kereta kita mahal ni, kita betulkan niat je. Tak salah beli Lambo, tak salah nak beli 911 Turbo, tak salah nak beli Porsche, tapi gunakan untuk agama. Sebab itu adalah lambang. Bila kita pakai tu, dia bawa brand kita juga. Orang Islam. Bagus. Orang Islam ni, dunia di tangan, di hati jangan. Dunia di tangan, poket, di hati jangan. Dunia di poket, jangan masuk hati. Pak Dari kata, mobil di garasi, jangan masuk hati. Di garasi ni masuk garaj Syah. Mobil di garasi. Baru kita power. Kalau masuk hati, kita jadi lemah dan miskin. Dan orang Islam, dia jadi lemah apabila dunia masuk hati. Islam kalah bila dunia masuk hati. Saya ingatkan untuk diri saya juga, jangan masuk hati. Sebab hari-hari kita pegang dunia. Transaksi juta-juta kan. Duit. Tapi jangan masuk hati. Hari ni boleh bawa Myvi, besok boleh bawa Ferrari. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sewa saja. InsyaAllah. Tapi betul, saya suka dunia di tangan tapi bukan di hati lah, insyaAllah. InsyaAllah. So hopefully anda dapat belajar banyak. Sangat banyak saya rasa Tuan Pudin. Saya sendiri pun banyak belajar. Terima kasih Tuan Haji atas luangan masa Tuan Haji. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa tekan loceng tu. Tekan loceng tu, dan insyaAllah kita akan jumpa. Follow juga di social media yang lain. Betul. Untuk dapatkan informasi yang terkini juga. Dan kita akan ada kelas yang terdekat juga. So boleh tengok, boleh daftar sekiranya anda nak menjadi hebat seperti Haji, insyaAllah. Jangan lupa tulis siapa pula yang kita nak jemput. Komen siapa nak kita jemput. InsyaAllah kita akan usahakan itulah next guest kita, InsyaAllah. So itu saja daripada saya, Syarifudin Saidan. Dan saya Fadil. Haji Zul Berasniaga, InsyaAllah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Pagi sekali je. Pagi. Luar biasa.